linear ni memang kita akan gunakan kalkulator sepenuhnya lah. Okey, sebelum tu, ya, bila sebut persamaan linear, ya, persamaan sini, ya, persamaan sendiri ini merujuk kepada macam mana kita nak membezakan ungkapan dan persamaan. Cikgu tak nampak skrin ni. Kamu kalau tulis nota memang cikgu tak nampak. Jadi kamu kena, apa kita kata? Kamu kena bercakap lah. Sebab cikgu gunakan satu device saja. So kamu kena bercakap. Sebab paparan yang ada dekat depan cikgu ni hanya paparan soalan. So apa yang membezakan persamaan dan ungkapan? Ada siapa-siapa yang boleh bantu? Persamaan ada sama dengan. Ungkapan tak ada. Okay, good. Ya, bila sebut persamaan dia mesti ada simbol sama dengan. Okey, itu satulah ya, berbeza dengan ungkapan. Manakala linear membezakan dengan kuadratik, kubik, salingan, apa pula? Apa yang membezakan linear, kuadratik, kubik, salingan? Ada yang boleh jawab tak? Boleh ke? Udah. Senyap. Okey, linear ni ya nak membezakan dengan kuadratik, kubik, salingan ialah kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah. Ya, kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah. Di mana linear ini pemboleh ubah kuasa tertingginya adalah kuasa 1. Ya, contoh kita ada X tambah 5 sama dengan 3. So kalau kita tengok kat sini, pemboleh ubah dia adalah X. Di mana X ini kuasanya adalah 1. Ini adalah linear lah. Contoh lain kalau melibatkan dua pemboleh ubah, X tambah 2Y sama dengan 8. Juga merupakan persamaan linear tapi yang ini dalam dua pemboleh ubah di mana setiap pemboleh ubah kuasa tertingginya adalah kuasa 1. Itu kamu kena bezakan lah. Okey, jadi untuk persamaan linear ini, ya, bagi satu persamaan linear dengan satu pemboleh ubah, kamu boleh selesaikan terus menggunakan kalkulator. So tengok soalan yang pertama. Apa soalan yang pertama kat sini? Nampak ke tak ni? Kan saya seorang cakap. Nampak. Tak nampak gambar? Nampak je. Nampak. Nampak. Jawapan 5 cikgu. Apa dia? Jawapan 5 kan? Tak tahulah cikgu. Macam mana kamu dapat 5 tu? Macam algebra. Algebra. Kamu buat macam mana? Hitung pindah-pindah apa? Tolak 5, lepas tu bagi 3. Okey, selalunya kamu akan buat apa? Okey, 3x. Kamu pindahkan betul? 3x. Kita nak nilai x kan? So bermakna ikut 20, operasi tambah, ya, dipindahkan akan tolak. Kamu akan dapat 3x sama dengan 15. Betul? Cikgu, saya dapat 4 cikgu. Dapat 4 pula. Okey, tak apa. Kita tengok yang ini. Ini kita buat cara mencongak. Ya, kita congak. Maknanya kita tunjuk langkah kerja lah. So sekarang ni, ya, 3x bermakna 15 bahagi 3. So x
sama dengan, kalau 15 bahagi 3 berapa? 15 bahagi 3 berapa? 5. 5. Okey, kita nak tengok. Ya, adakah jawapan yang kita peroleh ni, ya, ada rakan yang dapat 4, ya, ada rakan yang dapat 5 dan saya sendiri menunjukkan kerja juga mendapat 5. Jadi kita akan kongsikan menggunakan kalkulator. Sekejap Saya guna shift yang buat shift 4, shift solve dapat 4 cikgu. Oh ya, okey, tak apa. Kita tengok boleh ke tidak. Okey, sekejap saya hide dulu. Saya pergi yang ini. Present. Kita tengok kalkulator. Saya Oh, kongsikan. bukan cikgu. Tersilap. Bukan. 5 je. Situ. Okey, tak apa. 5 je. Okey, tak apa. Kita buat. Okey. Tadi soalan tadi, nampak kalkulator ya? Nampak. Okey. So kita tengok. Saya on kat sini. Kamu ingat tak soalan tadi? Ingat. Ingat ya? Okey, iaitu kita ada apa? 3 alpha x. Okey, x Tambah 5. tambah 5. Sama dengan 20. Okey, jadi alpha equal 20. 10. Tak keluar 20 saya ni. Jap, saya hide ni dulu. 20. Okey, bila kita dah bentuk persamaan seperti arahan soalan, kita akan tekan Shift solve. solve, shift solve. Solve. Kalau untuk kalkulator biasa ni lah yang macam ni. Kalau kelas WIS lagi mudahlah, shift solve and then equal. Sama dengan. Sama dengan ya. Ini untuk kalkulator biasa. Okey, boleh? Senang kan? Boleh. So saya rasa kalau saya bagi soalan, okey sekejap saya share balik. Dia memang suka share-share ni. Aduh, hai. Ni kena menuntut ilmu dengan Puan Ros ni. Boleh 2 dalam 1 ni. Okey, cuba tengok soalan 2. Jadi yang pertama tadi kamu dah dapat jawapan C. Ya, tengok soalan nombor 2. Okey, 3, 4. Boleh tak kamu jawab dalam tempoh? Saya rasa kurang daripada 2 minit kot. 8. Okey, saya ni dulu ya. Okey, 8 lagi. Empat. 4. Semua dapat 4 ke? Ke orang lain? 4. Ditekan-tekan ni katanya. 2. Empat cikgu. Nombor 4. Nombor 4. Okey. Yang lain macam mana? Sama tak jawapan kamu? Sama. Sama. Confirm? Confirm. Okey, kita nak tengok. Ya, saya akan tekan kalkulator. Sekejap Nombor 5, 6 cikgu. Laju. Okey, kita tengok. Nombor 5. Okey, nombor 5 dapat 6. 6. Allah, tengok dia dah keluar. 6 lagi. Cuba. Kita akan semak nanti satu-satu. Nombor 6. Nombor 6. 6. Nombor 6. 6. 2, 3, X tolak 4. Nombor 7, 3 cikgu. Nombor 7, 3. Sorry. 4. 4. 8, 4. Okey. 4. Laju ni. Cepat kelah kita ni habis ni. Okey. Cikgu zoom sikit boleh tak cikgu? Apa dia?
Zoom sikit. Zoomkan dia. Zoom. Okey, zoom. Ah. Sekejap. Nombor 9, X dia 6 cikgu. S6. Okey. Empat. 4. 4. Okey. Dah. Semua setuju Dah. ke ni? Kita nak Setuju. check kita semak. Okey, Setuju. kita nak Setuju. semak. Okey, kita nak semak guna kalkulator. Okey. Jadi, cikgu hide yang ini. Cikgu akan ambil kalkulator. Okey. Share. Boleh ke cikgu taruh kat sini? Okey, sekejap. Boleh tak cikgu share satu lagi ni? Tak best, tak nampak. Okey. So else. Tak boleh. Dia memang tak boleh lah. Okey, tak apa. Cikgu cancelkan ini. Okey, so apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat ni? Kita akan mulakan untuk soalan yang kedua tadi. Ya, soalan kedua kita ada 2x tolak 7 sama dengan 9. So saya akan tekan 2 alfa x tolak 7 alfa equal 9. So kita ada shift solve, shift solve. So jawapannya 8. Ya, okey, ingat jawapannya 8. Okey, untuk soalan 3 kita ada 5 alfa x tolak 3 alfa equal 2 alfa x tambah 9. So shift solve, shift solve. Jawapannya 4. So kita ada 8, 4. Untuk soalan 4 kita ada apa? 4 alfa x, okey, tambah 6 alfa equal 2 alfa x tambah 14. Ya, ini tambah 4 begini. Tambah 14. Okey, ini semua yang ada dalam soalan ya. Dari awal kiri sehinggalah sebelah kanan, ya, dah selesai baru kita tekan shift solve, shift solve. So jawapannya 4. Okey, untuk soalan 5 kita ada 7 alfa x tolak 9 alfa equal 5 alfa x tambah 3. So shift solve, shift solve. Dapat 6. Okey, untuk soalan 6 kita ada 3 bracket alfa x tolak 2 tutup bracket alfa equal 12. So shift solve, shift solve. Dapat 6. Okey, soalan 7 kita ada 2 bracket 3
alfa X tolak 4 tutup kurungan alfa equal 10. Shift, solve, shift, solve. Jawapannya 3. Soalan 8. Kita ada 5X. So 5 alfa X tambah 2 alfa equal 3 alfa X tambah 10. Okay, shift, solve, shift, solve. Jawapannya 4. Okay, soalan 9. 4. Sekejap ya. 4 alfa X. Kemudian kita ada tolak 7. Oi, kenapa dia tak ada keluar operasi tolak? Okay, tolak 7. Alfa equal 2 alfa X tambah 5. Shift, solve, shift, solve. 6. Dan soalan terakhir, 6 alfa X tambah 9 alfa equal 3 alfa X tambah 21. Shift, solve, shift, solve. So jawapannya 4. So kamu semak tak tadi jawapan-jawapan yang kawan kamu kongsikan tadi, betul tak? Betul. Betul. Alhamdulillah. Itu yang cikgu nak dengar ni. Ya. Jadi kita nak teruskan. Betul. Betul. Dah jadi upin-ipin dah. Betul. Okey, saya harapkan ya soalan kalau persamaan linear ni kamu tak payahlah buat step by step pengiraan ya. Kamu just terus guna kalkulator untuk kita elakkan sebarang ke C8. Ya, kertas 1 ni sangat mudah. Jadi tidak ada alasan kamu tak cukup masa lah. Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey, alhamdulillah. So semua jawapan yang diberi itu betul. Yang mana tak dapat, ya, kamu kena cuba sehingga kamu berjaya memperoleh jawapan yang sama seperti rakan kamu lah. Okey, so selesai untuk kertas objektif. Ya, kalau kita lihat tadi rasanya tak sampai 5 minit untuk, rasanya 5 minit. 3 minit ada kot untuk 10 soalan, betul? Betul. Betul. 10 soalan persamaan linear ni kamu boleh selesaikan dalam masa tak sampai 3 minit. Ya, janji kalkulator tu jangan tekan salah lah. Macam saya tadi kan, saya perasan. Ya, sepatut keluar operasi apa tadi? Tolak. Tak keluar operasi tolak. Terus ada nombor je. Okey, so kita itu selesai bahagian objektif. So untuk yang melibatkan ya langkah kerja iaitu pada kertas 2. So soalan-soalan ini ya kamu boleh jumpa selain daripada kertas objektif, boleh juga jumpa dalam kertas 2 iaitu mungkin bahagian A, mungkin bahagian B dan mungkin bahagian C. Okey, kita lihat dulu yang kita nak selesaikan persamaan linear. So untuk soalan yang pertama ini. Okey, nampak tak soalan pertama ni? Nampak ya? Okey, kalau nampak kamu nak selesaikan, ya, ini cerita dia. Cikgu nak cerita ni. Tengok markah. Kalau markahnya 1, ya, kalau markahnya 1 untuk soalan 1 ya, markahnya 1, kamu hanya terus dapatkan nilai X itu berapa. Nak dapat S ini terus guna apa? Kalkulator. Kalkulator je. Tengok kalau markah dia 1 terus tekan guna kalkulator. Ya, macam tadilah kita ulang 8X tolak 5 alpha equal 3X tambah 20. So shift solve, shift solve ya, ataupun shift solve equal lah untuk kalkulator kelas Swiss. So akan dapat jawapan. Berapa kamu dapat jawapan? 5. 5. Okey, kita nak tengok. Tapi seandainya soalan 1 ini terdapat 2 markah. Ini 1 markah ya. Ini 1 markah. So kita terus kepada jawapan lah. So kalau dia 2 markah nak buat macam mana?
Apa yang 8 kamu tolak tunjuk? 3. 8 tolak 3. 3x. Maknanya apa yang kita buat tu? Kita akan Algebra. kumpulkan. Semua algebra ni. Ni semua algebra. So langkah dia adalah kamu kena kumpulkan mengikut kumpulan. Ya, kumpulkan ikut kumpulan. Yang ini akan bergerak ke kumpulan ini. Itu yang maksud saya. Okay, so tadi apa tadi kamu kata? 8x Tolak 3x. tolak 3x. Lepas tu 25 bahagi dengan Ada yang tertinggal tu. Apa dia? Sama dengan. pindah sama sebelah. dengan. Sama dengan 20 20 tambah 5. tambah 5. Ya. Kita kekalkan tuan rumah dulu. Maknanya tadi kalau tengok sebelah equal ni, sebelah kanan equal ni ada 20 kan. So kita kekalkan 20 dulu baru bawa masuk. Ya, jangan kamu bawa masuk baru kamu pindahkan yang 20 tu duduk belakang, tak payah. Ya, kita sebagai tuan rumah, dia konsepnya macam ni, tuan rumah. Tuan rumah akan duduk di situ. So kalau tadi kita nak kumpulkan X di sebelah kiri, tuan rumah sebelah kiri untuk X adalah 8X. So kita akan dulukan 8X, jadi yang 3X tu baru kita pindahkan. Jadi kalau positif dia akan jadi negatif lah, operasi tolak. Okay, manakala sebelah kanan ni kita ada positif 20. So kita akan kekalkan 20 di situ, baru kita pindahkan negatif 5. Ya, jadi operasi tambahlah. Ya, ni. Ceritanya ni. Tapi kat sini tak dapat markah lagi tau. Kalau 2 markah, kat sini tak dapat markah. Ini kita baru kumpulkan. Kat mana markah yang diberi? Markah pertama yang akan diberi. Kiraan. Kira. Kita dapatkan hasil yang ni. X dengan 3S ni akan jadi apa? 5x. 5X. 5X sama dengan berapa? 25. 25. Ini baru dapat 1 markah. So jawapan X sama dengan 25 bahagi 5. Per 5. Yang itu dah tak payah dah tunjuk. Sebab kita kata 2 markah je kan? 2 markah je kan? So kamu boleh terus tekan kalkulator untuk satu lagi markah. Faham? Sebab dia 2 markah. Kalau 1 markah tadi kita boleh terus tekan kalkulator ini, yang inilah. Tapi kalau soalan itu 2 markah, kamu kena tunjukkan pengumpulan ni, maknanya kumpulan X dengan X, lepas tu dia punya number nilai tu dengan nilai. Jadi seterusnya untuk dapat satu lagi markah boleh terus tekan kalkulator lah. Itu. Boleh ya? Boleh. Okey. Senang kan? Okey, kita tengok soalan 2. Soalan 2 kat sini. Soalan 2, katalah 2 markah. 2 markah. Apa yang patut kamu tunjukkan? Kena kembangkan. Yes, kena kembangkan terlebih dahulu. Ini untuk soalan 2 ya. So kembangkan. Tahu tak proses kembangan? Kembang macam mana? 2 darab 4S, 2 darab negatif 3. Okey, apa hasil dia? Apa hasil dia? 8x tolak 6x. Tolak berapa? 6. Okey. Kemudian? Sama dengan? Sama dengan? 3 darab 2X, 3 darab 1. Okey, 3 darab 2X, 3 darab 1. Okey, apa hasil dia? 6x tambah 6x tambah 3. tambah 3. Dah dapat markah belum ni? Belum. Sebab dia 2 markah. So macam mana kita dapat markah tadi? Kena pindah dulu. Okey, 8x. pindah dulu. So 8x. Tolak 6x. Tolak 6x. Sama dengan? 3 tambah 6. Tambah 6. Dapat tak markah kat sini? Tak. Tak dapat. Tak dapat lagi.
So kita kena dapatkan hasil kiri berapa? 2x 2x tambah 9. tambah Sama dengan 9. sama dengan. Sama dengan 9. 9. Dapat tak markah? Dapat 1. Dapat 1. Okey. Lagi? X sama dengan dia punya jawapan. Dah lupa tu. X sama dengan 4.5 cikgu. 4.5. Okey. So kalau kamu nak letak selagi arahan soalan tak menetapkan bentuk jawapan kamu, kamu boleh biarkan dalam perpuluhan atau kamu nak biarkan dalam pecahan. Ini pecahan lah. Ya, pecahan tak wajar ataupun dalam bentuk nombor bercampur. Kalau nombor bercampur berapa kat sini? 5. Kau biar betul nombor bercampur 5. Berapa? Tahu tak nombor bercampur tu? Tak tahu. Tak tahu. Yang ini, yang apa? A M per N. Jangan pula kata cikgu ini indeks. No. A ni nombor bulat. M dengan N ni pecahan tak wajar pula. Pecahan wajar. Macam mana nak dapat ni? 9/2. Dah tak pandai dah nak tukar. 9 bahagi 2 kan? 9 bahagi 2 berapa? Ini skor rendah ni. 4/1/2. Ni 4 kan? 4 1/2. 8. Ada baki. So 4 1/2. Sebenarnya tekan kalkulator senang je. Betul tak? Betul. Tekan kalkulator tu contohlah kamu dah dapat 4.5. Ya, tapi soal jawapan dia nak dalam bentuk pecahan. Jadi kamu kena tekan sahaja shift ABC untuk dapatkan pecahan apa ni? Tak wajar. Ya. Kalau kamu nak dapatkan pecahan nombor bercampur ni, tekan je ABC tu. Dia akan bagi. Main itu je. Tak ada benda lain yang kamu boleh main. Tapi kalau soalan tu tak ada menyatakan apa-apa, cukuplah sekadar jawapan yang pertama kamu dapat. Ya, jawapan yang pertama. Tak payah nak tukar-tukar. Okey, katalah kamu punya nombor perpuluhan ni, cikgu, penuh skrin cikgu, saya nak ambil berapa? Penuh skrin. Nombor perpuluhan kamu penuh skrin. Berapa yang kamu perlu ambil? Selepas 3 perpuluhan ambil 3. Selepas perpuluhan ambil 3. 4. Berapa banyak nak ambil ni? Dia sebenarnya macam ni. 4 angka berhenti. Okey, untuk skema pemarkahan peringkat SPM, nombor perpuluhan ni ada 2 lah. Sama ada kamu nak bundar kepada 4 angka bererti. Contoh 4 angka bererti berapa? Contoh apa dia? Apa-apa kamu bagi 4 angka bererti. Macam mana? 4 angka bererti macam mana? Ingat tak? 10.01. Berapa? 1? 0.01. Okey, ini dikira 4 angka bererti juga 2 tempat perpuluhan. Sebab apa saya kata 4 angka bererti? 1 dah dihitung sebagai angka bererti lah sebab dia adalah nilai selain sifar. Untuk nombor perpuluhan, saya sentuh sikit lah. Untuk nombor perpuluhan, selagi kamu tidak jumpa nilai bukan sifar. Kalau dia mula dengan 0.0000. Jadi ini bukan lagi angka bererti. Jadi kamu tak boleh hitung lah. Bila kamu jumpa 3, baru dikira sebagai 1 angka bererti. Ini untuk nombor perpuluhan. Samalah keadaan ini. 1 ini dah dianggap 1 angka bererti. So sekarang kita ada 1, 2, 3, 4. Ini kita kategorikan sebagai 4 angka bererti juga 2 tempat perpuluhan. Sebab apa? Sebab selepas titik perpuluhan terdapat 2 digit.
So yang pergi mengikuti kelas masa bengkel dekat MSU tu, ya, perkongsian daripada penceramah dia kata biarlah lebih, betul tak? Betul Biarlah sebab lebih. Sebab kadang tapi kamu cikgu apa kalau nak A+ kena ada kelas WIS. Udahlah, kesian anak-anak yang tak ada kelas WIS. Ini bukan sebab kelas WIS ke apa. Sebab dia punca dia macam ni. Okey, dalam skema pemarkahan ni, kadang-kadang murid dia terlupa nak bundarkan. Dia pegang pada 2 tempat puluhan. Contohlah, cikgu tekan kalkulator, cikgu dapat 2.3567. Macam ni, contohlah. Ya, bila dia kata, oh cikgu kata jawapan ambil 2 tempat perpuluhan. Dia pun ambil sebagai apa? 2.12. Dia ambil ini. Ini risiko. Ya, risiko. Sebab itu dia minta kamu lebihkan. Risikonya apa? Sebab untuk kita bundar kepada 2 tempat perpuluhan, selepas titik perpuluhan ni, kita akan ambil digit yang ketiga. So bermakna 1, yang ini dikira 1, ini dikira 2, so ini dikira 3. Yang inilah 6. Digit yang ketiga ini selepas titik perpuluhan, kamu kena pastikan kalau dia kurang daripada 5. Contoh sifar, 1, 2, 3, 4. Jadi 5 ni, 5 yang ini akan kekal sebagai 5. Berbeza dalam kes ini. Kalau 2.3567, jawapan yang perlu kamu tulis akhir, apa dia? Tahu tak? Kalau saya nak bundar kepada 2 tempat perpuluhan, kamu pun bundar 2 tempat perpuluhan. Bolehkah kita kekalkan 5 tu? 2.3. Tak boleh. Tak boleh ya. So dia perlu plus 1 lah. Dia akan jadi 2.36. Betul? Betul. Betul cikgu. Jadi kenapa dia kata biar je lah jawapan ni. Yang pertama ni, yang pertama ni. Sebab pemeriksa akan bundar, tolong bundarkan untuk kamu. Oh, ni nanti kalau 2.3567, kalau 2 tempat perpuluhan ialah 2.36. Dia bundarkan. Jadi terimalah untuk yang pertama. Tapi kalau saya nasihatkan. Sebab apa? Kadang-kadang melibatkan duit. Jadi bila melibatkan duit, kamu biarkan macam ni, habislah. Sebab kita tahu untuk sen berapa tempat perpuluhan? 2. 2 sahaja. Tu saya tak berapa sangat ni. Tak berapa setujulah kalau kamu lebihkan daripada 2 tempat perpuluhan. Jadi kamu kena biasakan, okey, nak tinggalkan perpuluhan kepada 2 tempat perpuluhan. Ya, kamu kena tengok digit yang ketiga. Yang maknanya yang saya gariskan ni lah. Yang saya gariskan ni. Yang ini, 6 ni. Kalau dia sifar 1, 2, 3, 4. Jadi digit yang kedua selepas titik perpuluhan ni yang saya bulatkan ini akan kekal lah. Kalau dia 5, 6, 7, 8, 9 ya, nombor yang bergaris tadi. 5, 6, 7, 8, 9. Kamu kena plus 1 lah. So ini yang saya perlukan. Ya, pembundaran perlu diingatkanlah, kita bundarkan sesuatu perpuluhan mesti pada jawapan akhir. Selagi bukan jawapan akhir, saya nasihatkan biar dalam bentuk pecahan. Biar dalam bentuk pecahan. Contoh macam isi padu lah. Ya, kalau isi padu, kalau ada perpuluhan, kemudian kamu bundarkan. Selalu kalau gabungan pepejal isi padu akan melibatkan mungkin yang pertama tu mungkin nombor bulat lah. Yang kedua dapat pula apa? Dalam bentuk perpuluhan. Dan perpuluhan tu penuh skrin. Kita nak teruskan ni, bila gabungan kita perlu tambah. Yang pertama tadi, ya, pepejal yang pertama tambah pepejal yang kedua. Contoh, kita ada silinder. Okey, pada silinder tu di atasnya kita top up dengan apa? Hemisfera. So silinder ni mungkin kamu akan dapat isi padu 26 lah, contoh 26. Ya, 26. Manakala hemisfera ni kamu akan dapat, kalau tekan kalkulator, saya dapat 10.7
7, 8, 3, 2, 1. Penuh skrin. Jadi cikgu kata kena bundar kepada 2 tempat perpuluhan. Kamu pun tengok, oh 1, 2, kamu 8. Jadi yang ketiga ini, oh dia kurang daripada 5. So kita akan kekalkan 8. Jadi kamu pun tambah 10.78. Kerisauan dia, kalau macam kes macam ni tak apa. Kerisauannya apabila 26 itu sendiri ada juga perpuluhan. Jadi bila ada perpuluhan, kamu bundarkan juga. Bermakna jawapan akhir kamu tidak tepat. Jadi saya nasihatkan kalau melibatkan gabungan pengiraan, ada perpuluhan, kamu jangan terus bundarkan. Kamu biar dalam pecahan. Tapi kalau tak boleh ditukar kepada pecahan, itu selalu kes-kes terpencil lah yang tak boleh tukar kepada pecahan, dari perpuluhan ke pecahan, kamu boleh ambil apa? Sehingga 3 tempat class kalau tiba dia tak boleh nak tukar, tak boleh juga tukar sebenarnya. Dia akan bagi dalam bentuk apa tu? Bentuk apa? Ni punca kuasa tu. Dia akan bagi dalam bentuk punca kuasa tu. Okey, tak apa. Ni selesai. Kenapa saya punya skrin ni bergerak-gerak? Geram betul saya. Okey. Boleh ya? Faham ya? Faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Faham cikgu. Faham. Okey. So selesai untuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Sekejap, dia ni kan. Korang nampak bergoyang tak dia punya ni? Bergoyang tak skrin korang ni? Nampak. Tidak. Nampak. Bergoyang? Dia punya ni, saya punya apa? Bahan ni, paparan. Kadang Nampak. Kadang dia bergerak, kadang tak. Dia bergerak-gerak kan? Saya nak padam ni. Sabar ya. Dia tak nak senyap pula duduk setempat. Apa masalah dia entah. Okey. Tak apa. Okey, kita tengok soalan 3. Boleh kita bergerak kepada soalan nombor 3? boleh. Okey, soalan nombor 3 dia kata selesaikan persamaan linear serentak berikut. Okey, kamu kena hati-hati bila melibatkan persamaan linear serentak. Okey, satu keadaannya bila dia kata tanpa menggunakan kaedah matriks. Satu lagi gunakan kaedah matriks. Jadi kena kena tengok kalau soalan tu dia umum macam soalan nombor 3 ni lah. Soalan nombor 3 ni dia minta selesaikan sahaja. So bila dia suruh selesaikan sahaja tanpa menyatakan apa-apa arahan, sebaiknya untuk persamaan linear serentak ni kita apa? Boleh guna apa? Nak guna apa? Kaedah apa? Matrik. Boleh guna kaedah matriks tak? Tak boleh. Tak boleh? Boleh. Kaedah pergantian. Kaedah penggantian. Ada tak dia sebut syarat? Tak. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada kita bebas sebenarnya untuk menggunakan mana-mana mana-mana kaedah lah. Sama ada kamu menggunakan kaedah penghapusan, kaedah penggantian atau kaedah matriks. Tapi biasanya akan dinyatakan. Untuk SPM ni biasanya akan dinyatakan. Okey, kalau dah dinyatakan menggunakan kaedah matriks, so kamu kena gunalah kaedah matriks. Kalau soalan itu dia sebut dah secara nyata tanpa menggunakan kaedah matriks, so kamu boleh pilihlah sama ada nak gunakan kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. Okey, boleh? Boleh. Okey. So kita sekarang ni, saya rasa kaedah matriks tu saya tak nak sentuh. Sebab bila sebut kaedah matriks ni ada nanti kamu akan belajar matriks lah.
So kita pergi kepada penyelesaian menggunakan, saya akan cuba tunjukkan dua kaedah yang kita boleh selesaikan. Sebenarnya ada lagi satu kaedah, iaitu kaedah graf. Cuma kaedah graf ni kita tak guna pakai, melainkan soalan itu dah sediakan kertas graf dan dia minta kamu selesaikan menggunakan kaedah graf. Jadi kalau biasa soalan dia tak bagilah kertas graf, dia tak bagi kertas graf. Banyak pula stepnya nanti. Kalau kertas graf bermakna kaedah graf kamu kena dapatkan titik persilangan. Kamu kena bina dua garis lurus melalui persamaan yang diberi. Jadi daripada persamaan garis lurus tu, contohlah persamaan yang pertama kamu dapat bentuk macam ni. Persamaan yang kedua kamu dapat macam ini. Okey, jadi dia punya penyelesaian dia ini. Iaitu titik bersilang. Kamu akan baca X, berapa X dia dan Y dia berapa. So itu perlukan kertas graf. Tak pernah ditanya lagi tapi ada dalam silibus tingkatan berapa? Ingat lagi tak? Ingat tak? Tingkatan 3 je. Tingkatan 3. Ya, tingkatan 3. Okey, saya padam sekejap Okey, kita berbalik kepada soalan. Saya nak guna kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama yang saya akan gunakan ialah kaedah penggantian. So, dapat sahaja soalan, kita labelkan ini sebagai persamaan 1 dan persamaan 2 lah. Untuk kaedah penggantian, apa perkara pertama yang perlu kamu buat? Kaedah penggantian. Kaedah penggantian. Apa yang perlu kamu buat terlebih dahulu ataupun tulis kerja yang pertama? Apa kerja pertama kamu? Ada siapa-siapa boleh jawab? Cikgu, saya tak buat kaedah penggantian cikgu. Saya buat kaedah penghapusan. Adakah? Arti pergantian. Apa dia? Macam mana? Tak apa cikgu, teruskan cikgu. Teruskan? Yelah, cikgu tanya kamu ni. Kalau kaedah penggantian ni, apa perkara pertama kamu perlu buat? Apa dia? Tahu tak? Jadikan X subjek. Dia tak semestinya X. Kita pilih mana-mana pemboleh ubah. So dalam kes ini pemboleh ubahnya apa? Apa pemboleh ubah dia dalam kes soalan 3 ni? X dan Y. X dan Y. Jadi kita boleh pilih mana-mana. Sama ada X atau Y sebagai subjek atau perkara rumus. So kalau saya perhatikan sini, saya kata saya nak, kamu boleh pilih lah sama ada kamu nak ambil persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi katalah saya nak persamaan 2. Ni persamaan 2. So kalau persamaan 2 saya nampak X tolak Y sama dengan 2. Jadi saya nak jadikan S itu sebagai perkara rumus. Jadi apa yang patut saya tulis? X. X apa? Ni persamaan 2 ni saya nak ambil. Saya nak jadikan S itu perkara rumus. So X sama dengan 2 tambah Y. 2 tambah Y. So sekarang 1 markah kamu peroleh di sini. Sebab kamu dah berjaya menjadikan X sebagai perkara rumus. Cikgu mesti ke X? Tak. Mungkin kamu boleh jadikan Y. Kamu mungkin ambil persamaan 1, saya nak Y jadi perkara rumus. So Y akan jadi Y sama dengan 10 tolak 2X. Kat situ pun boleh dapat 1 markah. Jadi kamu boleh pilih mana-mana lah. Okey, disebabkan kita ambil persamaan 2 ini, jadikan S itu sebagai perkara rumus. Jadi yang
X tadi ni, yang ini, yang kamu dah jadikan X sebagai perkara rumus, akan digantikan dalam persamaan apa? 1. 1. So ganti dalam persamaan 1 lah. Jadi persamaan 1 kita baca 2X. So 2X bermakna 2X adalah 2 tambah Y. Betul tak? Ni. So kita ada 2. Dia sebut X. So X tadi kita dah tahu iaitu 2 tambah Y. Betul? Betul tak? Betul cikgu. Betul. Cikgu takut cikgu cakap sorang-sorang ni. Okey, cikgu tutup bracket sebab cikgu nak teruskan dengan operasi tambah Y sama dengan 10. Sini satu lagi markah. Ya, kat sini satu lagi markah. Okey, dah. Boleh? So next step apa yang patut kamu buat? Kembang. Tak payah. Jangan buang masa. Sekarang ni baris ni kita dah dapatkan satu pun boleh ubah kan? Berbanding yang asal, setiap persamaan tu ada 2 pun boleh ubah. Persamaan 1 ada SY. Persamaan 2 ada kalkulator. Apa dia? Terus tekan kalkulator. Ya, terus dia tekan kalkulator. Terus dia tekan kalkulator. Jangan buang masa. Berapa? Y dia 2. Berapa? 2. Y 2. 2. Betul 2? 2. Cikgu tak tekan. Betul. Betul. Okey, so sini satu lagi markah. Dan markah terakhir ialah nilai X. So ambil lah yang persamaan yang kamu tukar yang pertama tadi ni. Nampak tak yang markah tadi tu? X sama dengan 2 tambah Y tadi. Betul? Yang itu kamu ambil balik. X sama dengan 2 tambah 2. Kalau markah dia 4, kat sini tak dapat markah lagi ya. So jawapan akhir baru dapat markah 1 kat sini. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, ini. Boleh? Inilah. Nanti kita semak guna kalkulator. Boleh semak tak kalkulator? Anda tak semak kalkulator? Nak semak jawapan saya ni betul ke tidak? Jadi kalau kamu nak semak kalkulator tu macam mana kalau melibatkan 2 persamaan linear ni? Kamu tekan Dah semak, betul cikgu. Dah semak. Cikgu nak tanya ni, mungkin ada di kalangan rakan-rakan kamu ni nak semak jawapan ni macam mana ya? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey. Boleh cikgu akan tunjukkan skrin, cuma pada soalan kamu tu kamu adalah sebab nanti tak nampak soalannya. Saya akan ambil soalan ni Ni. Nampak yang saya bulatkan ni. Saya akan ambil soalan asal untuk saya semak jawapan saya. Okey, sekejap. Okey, saya akan keluarkan kalkulator saya. Kenapa dia tak nak share saya punya ni? Hide dulu. Kenapa ni? Okey. Okey. Share. Okey, nampak kalkulator saya? Nampak. Okey. Ini yang kalkulator biasalah. Kalau kalkulator Classwiz tu sama juga kamu dapatkan equation ya. So saya akan mula dengan mod sampai saya jumpa equation. So kat equation kat sini nombor 1. So unknowns ya, untuk kalkulator Classwiz saya rasa nombor 2 kot 1 ke 2? Pada saya ni tak ada Classwiz. Yang pertama ke yang kedua? Yang dia punya equation tu pertama, dia akan pertama cikgu. Yang pertama, okey. Untuk yang kalkulator biasa ni kita pakai unknowns ya. Kalau degree yang ini, yang sebelah kanan keluar degree, ini adalah untuk kuadratik. Ya, untuk kuadratik. Jadi kita nak ambil yang unknowns, tekan nombor 2. So once keluar A1, kita akan masukkan apa?
Perkali bagi X tadi. Kita ada apa? 2X, betul? So kita akan masukkan 2, tekan sama dengan B tadi kita ada tambah Y. Ya, untuk Y, tambah Y maksudnya nilainya 1. Ya, kalau tak ada nombor kita ganti dengan 1. Tekan sama dengan dia akan keluar C1. C1 tadi nombor selepas equal adalah 10. So kita akan tekan 10. Tekan sama dengan. Jadi dia akan keluar A2 untuk persamaan yang kedua di mana nilai S kamu tadi adalah X tolak Y, betul? So S itu nilainya 1 sama dengan Y dia nak tekan apa? 1. Apa dia? 1. Salah. Sebab tolak Negatif Y 1. mesti ada negatif 1. Kalau tidak nanti jawapan kamu habis. Hati-hati. Ya, kalau positif tu selamat. Tapi sekarang X tolak Y. So Y itu perkalinya adalah negatif 1. Tekan sama dengan keluar pula C iaitu kita ada 2 sama dengan. So untuk S kita dapat 4. Untuk Y kita dapat 2. Betul ke? 4 dengan 2 tadi kita dapat. So kita akan semak. Betul. Kita tengok balik. 4 dengan 2 tadi kan? Okey. Okey, kita tengok. Betul ke? 4 dengan 2. Betul tak? Kau jangan pula, cikgu. Tadi 4-2 ni 2-4. Kamu kena tahu. Tak, kita cari yang tadi, kita cari Y dulu, betul? Baru X. Betul. Kalkulator dia baca X dulu. So S dia 4, Y dia 2. Dah, betul. Jadi selamat. Ya, selamat. Selesai. Okey, boleh? Itu kaedah penggantian. Kalau kaedah penghapusan macam mana? Cara guna kalkulator semak kita tahu dah sama. Ya, sama je. Tekan kalkulator untuk semak. Sekejap ya. Pening pula yang korang. Nombor ni cikgu kena padam. Cikgu nak tunjukkan kaedah yang kedua. So kaedah kedua ialah kaedah penghapusan. Okey, untuk kaedah penghapusan, langkah dia kita kena buat apa? Kalau kaedah penggantian, kita jadikan mana-mana pun boleh ubah sebagai perkara rumus. So contoh ini tadi. Ya. Ini tadi, yang ini tadi. Ya, mana-mana pun boleh ubah dijadikan perkara rumus. Kalau kaedah penghapusan, hapuskan dia. oh, terus hapuskan. Senang kerja macam tu. Apa yang perlu kamu pastikan terlebih dahulu sebelum kamu nak hapus? Apa dia? Kita nak hapuskan apa ni? Hapuskan dia dulu. Dia tu siapa? S atau Y. X atau Y. Jadi kalau nak hapuskan X atau Y tadi, keadaannya macam mana? Perkali dia sama. Yes, perkalinya sama. Okay, let's say lah kamu tak nampak. Kamu nak samakan, biasa kita, cikgu saya nak samakan yang depan cikgu. Boleh tak samakan yang depan? Ada isu tak kalau kita nak samakan yang depan? Tak ada isu. Tak ada isu. Boleh je. Ya, bagi mereka yang nampak sebenarnya kita boleh hapuskan terus Y ni. Sebab Y ni perkalinya dasar sama. Tapi katalah sekarang ni tak nampak. Dia tahu nak hapuskan yang depan tu. Jadi apa yang patut kamu buat? Kita persamaan 1, kita ada 2X tambah Y sama 10. So kita nak samakan X lah sebab yang depan tu adalah X. Jadi boleh ke kita terus hapuskan 2X dengan X ni? Boleh tak? Boleh ke ni kalau kita nak hapuskan ini? Boleh tak? Tak. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Perkali tak sama. Perkalinya tak sama. Jadi macam mana kita nak samakan?
Darab Apa yang darab? Nak X. darab yang kat mana? X. Yang mana? Persamaan 1, persamaan 2 ni kita nak mendarab ni. Yang 2. Persamaan 2 ini kita nak darabkan dengan 2. darab 2. darab 2 supaya perkalinya sama. Jadi yang kita darab persamaan 2 tadi, ya, saya tulis kat sini persamaan 2, kamu nak samakan. Jadi kita ada apa? Dia akan jadi apa? 2X tolak 2x tolak tolak 2Y 2y sama dengan 4. sama dengan 4. Betul? Okey, saya salin semula untuk persamaan 1 iaitu 2x tambah y sama dengan 10. Okey, jadi sekarang ni kita dah samakan perkali bagi x lah. Jadi masa kamu samakan ini iaitu 2x tolak 2y sama dengan 4 ni, kamu dah boleh dapat markah lah. Sebab kamu dah berjaya samakan. Ya, boleh ubah. Perkali bagi pemboleh ubah x. Ya, biasa dia akan bagi markah kat situ lah. Okey, next nak buat apa? Cara kita nak menghapuskan. So nak guna sama ada operasi apa? Potong. Operasi apa? Kita nak hapuskan ni. Bahagi. Kalau bahagi dia akan jadi apa? Tolak. 2x. Okey, sekejap. Seronok juga bila orang kata bahagi ni. Jadi 2x bahagi 2s. Akan menghasilkan kosong ke apa? 1. 1. Potong dia. Mana ada? Saya Nak hapuskan. potong je. Potong je. Jangan tengah potong je. Operasi dulu, tetapkan dulu. Operasi apa? Sama ada operasi tambah atau tolak. Boleh ke kita tambah? Boleh tak kalau kita guna tambah? Apa yang berlaku kalau kita guna tambah? Jadi 4X. 2 tambah 2 akan jadi 4X. 4x. So terhapus ke x tu? Tak. Terwujud balik. Terwujud balik. Dia memang wujud dah. Jadi dia jadi lebih banyak. Sedangkan tujuan kita nak hapuskan. Jadi sepatutnya tambah, kalau tak boleh kita akan tukar kepada operasi Tolak. Di mana bila kita tolak 2x tolak 2s akan dapat kosong. Masa tu lah baru kita boleh potong. Sebab kita confirm, operasi itu tolak. Okey, next nak buat apa? Dah memilih operasi, ya, x dah dihapuskan, maka kita kena selesai yang lebih tu lah. Apa yang kita nampak ini? Apa yang kita nampak? Apa yang kita nampak kat sini? Dapat Y. Apa dia? Nampak Y je. Saya tak nampak Y je. Negatif 2Y sama dengan 4. Ya, saya nampak negatif 2Y sama dengan 4. Jadi kita akan kita akan selesaikan menggunakan operasi yang kita pilih tadi iaitu tolak satu persatu mengikut kumpulannya. Apa maksud saya? Iaitu Y dengan Y, nombor dengan nombor. So, kita ada apa tadi? Negatif 2 tolak positif 1. Ya, saya ulang. Negatif 2 tolak positif 1. Sebab kat sini 1 kan? Kat sini 1 kan? Betul? So, negatif 2 tolak positif 1 akan jadi berapa? 1Y. Dapat? 1Y. 1Y. Confirm? Negatif tekan 2Y. Tekan kalkulator. Cuma masa tekan jangan tekan Y lah. Jangan tekan Y. Kita tahu dia kumpulan Y. Jadi kita nak tahu hasil dia sahaja. Negatif 2 tolak positif 1 akan menghasilkan negatif 3. Betul tak? Negatif 2 tolak positif 1 akan menghasilkan 3. Betul atau tidak? Betul. Tapi 3 apa? Negatif 3? Y. Jangan lupa Y.
kita. Kita tak tekan pada kalkulator tapi kita tahu dia adalah kelompok atau kumpulan Y tadi. Okey, selesai Y kita ada sama dengan dan kita teruskan dengan nombor, kumpulan nombor iaitu 4 tolak 10. Berapa? Negatif 6. Negatif 6. Satu lagi markah dekat sini. Okey. So, seterusnya nak cari apa? Y. Y. Perlu buat apa? Kalkulator. Kalkulator. So, tekan kalkulator. 2. Dapat 2. 2. So, Y dah dapat 2. Jadi, yang belum dapat apa? X. So, kamu boleh sama ada kamu gunakan persamaan yang kamu samakan tadi atau kamu boleh pilih daripada persamaan asal tadilah. Kalau saya guna persamaan asal tadi, yang persamaan pertama kita ada 2X tambah Y sama dengan 10. So, saya tulis salin, saya ada 2X tambah Y. So, Y yang saya dapat tadi adalah 2 sama dengan 10. Ini. Ya, yang ini. Okey, kamu tadi nampak baru berapa markah? 1, 2, jawapan satu lagi markah. So, markah yang keempat adalah markah jawapan. So, berapa? 4. X sama dengan 4. 4. So, satu lagi markah. Okey, senang ke tak? Easy. Easy. Jadi, kalau keluar soalan ni, kena tunjuk dua-dua kaedah ke? 1. Satu sahaja. Tapi kadang-kadang ya sebab saya pernah jumpa juga daripada latihan-latihan ataupun daripada SPMC negeri lain, dia nyatakan pula ya penyelesaian persamaan linear serentak ini menggunakan kaedah tertentu. Ya, dia sebut sebagai menggunakan kaedah penggantian. So bila dia dah sebut kaedah penggantian, kamu tak boleh gunakan kaedah penghapusan. Ya, lebih-lebih lagi matris lagilah tak boleh. Sebab dia dah nyatakan kaedah yang perlu kamu gunakan. Jadi saya harap kamu mahir menggunakan kedua-dua kaedah. Ya, sebab ada kemungkinan besar soalan menyatakan kaedah tertentu. Sayang kalau kamu tak lepas sebab markah dia paling kurang adalah 4 markah. Dia boleh jadi sampai 5 markah ya. Dia boleh jadi sehingga 5 markah. Okey, boleh? Boleh. Ada soalan tak? Boleh. Boleh. Okey. So kalau soalan 4 ni, kamu rasa apa jawapannya? Saya nak jawapan je. Kamu cari kalkulator, saya nak jawapan je. Boleh dapat tak jawapan dia apa? Cuba cari jawapan. Apa jawapan dia? Berapa X? 2.8. X dia 2.8. Y dia 1.8. Y dia 1.8. So, bila kamu selesaikan, kamu pastikan jawapan kamu ya dapat ni lah. Ya, 2.8 dan 1.8. Boleh? Boleh. Boleh. Nanti nak tengok ni, ya. Puan Ros, Puan Haslina, siapa lagi? Kalau ada Puan Nuraini, Puan Saria, dia akan minta nanti. Minta nak tengok. Esok nak tengok apa kerja kamu. Ya, dapat tak, buat ke tidak. Kau tak sia-sia je cikgu mengajar. Okey, yang terakhir ni. Jawapannya RM3.20. Cikgu nak kamu bentukkan persamaan sahaja dulu. Selepas tu saya rasa tak ada masalah kot kamu nak selesaikan. Okey, cikgu kena kecilkan kot. Tak nampak kan? Kecilkan sikit. Okey. Tengok. Harga 3 buku dan 2 pensel ialah 16. Manakala harga 2 buku dan 3 pensel ialah 14. Cari harga seunit buku dan pensel. Dia nak apa? Soalan ni nak apa? Harga. Harga
Dengan Pensel dengan pensel. dengan pensel. Tak tahu kan harga dia? Tak tahu. Kalau tak tahu nak buat apa? Kita kena cari. Memanglah nak cari. Tak pemboleh ubah. Ya, letak pemboleh ubah itu yang cikgu nak sebenarnya. So benda apa-apa nilai yang kita tak tahu, kita kena gantikan dengan pemboleh ubah. Dan biasanya pemboleh ubah yang kamu biasa kerap guna adalah XY. Boleh ke kalau kita guna selain XY? Boleh. Boleh sahaja. Tak ada menjadi isu. Melainkan dalam arahan soalan dia dah beri ketetapan pemboleh ubah yang perlu digunakan. Jadi dalam kes ini ya tidak dinyatakan, maka ya mudah untuk cikgu bila cikgu wakilkan B untuk buku dan P untuk pensel. Cikgu, saya nak buat SY, ada masalah ke? Tak ada. Tak ada. Kenapa cikgu ambil B dengan P? Sebab bila cikgu baca, okey 3 buku, cikgu dah tahu lah. Cikgu nak tulis 3 B. 3B. Dan 2 Tambah 2P. pensel. Sama dengan 16. Sama dengan 16. Ini dah dapat satu markah ya. Okey, next. 2B. 2 buku, so 2B tambah 3. 3P sama dengan 14. 14. Kamu dah berjaya memperoleh satu markah. So seterusnya buat apa? Buat penghapusan atau penggantian. Ikutlah ya mana-mana kaedah. Guna kalkulator. Gunakan kalkulator. Tak boleh terus guna kalkulator untuk semak, tak apa. Ini kertas 2. Kerja dia mesti ditunjukkan. Sebab markah ni biasanya kalau soalan yang melibatkan penyelesaian masalah ni, biasanya markah dia adalah 5 markah. Di mana markah yang pertama ialah apabila kamu berjaya menulis mana-mana. Maknanya salah satu persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Mana-mana. So dia nampak 3B tambah 2P sama dengan 16 tu betul. So kat situ dia bagi satu markah teruslah. And then kamu buat. Okay. Dan markah seterusnya 4 lagi markah yang kamu selesai macam contoh. Apa? Soalan nombor 3 tadi. Boleh pilih sama ada penghapusan atau penggantian. Boleh tak saya gunakan soalan ini menggunakan kaedah matriks? Boleh atau tidak? Boleh lagi. Boleh. Sebab dia tidak tetapkan sebarang syarat penyelesaian. Jadi kamu boleh gunakan kaedah matriks. Tapi walaupun menggunakan kaedah matriks, walaupun arahannya mungkin kaedah matriks, cerita pertama adalah menulis persamaan linear. Yang ini kena tunjukkan. Matriks ke, tak matriks ke, persamaan linear yang pertama perlu ditunjukkan untuk markah pertama. Kalau tidak hilang markah. Ya, hilang markah sayang. Okey, boleh? Okey, cuba tekan kalkulator. Cikgu nak tahu berapa B dan berapa P kamu. Cuba tekan kalkulator. Cikgu tak nak tunjuk dah kaedah tu. Saya nak kamu tunjukkan semasa bila? Selepas ni kamu buat. And then besok ya, masing-masing guru mata pelajaran akan semaklah hasil yang kamu dapat. X4, B4. B4. P2. Dah tertukar-tukar dah. Macam mana ni? Kalau kamu dah memang biasa guna SY, gunakan. Ya, saya tak nak pula nanti yang P jadi X, X jadi P. Okey. So, B tadi adalah buku tadi berapa? 4. 4. P2. P2. Cukuplah. Cikgu, kena letak RM ke? Kena letak RM tak? Kena sebab dia kot. minta harga ni. Sebab dia minta harga. Tak perlu. Ya, sebenarnya untuk penyelesaian ya SPM, peringkat SPM, unit ni kita tak tengok pun. Ya, unit ni kita tak tengok pun. Jadi sama ada kamu tulis atau tidak, dia tak ada mengurangkan sebarang markah. Kecuali dengar ya baik-baik.
Kecuali bila kamu tekan kalkulator, catatan pada skrin kalkulator ialah 4.5. Apa kesalahan kamu untuk kes ini? Contohlah B kamu tadi, buku kamu tadi ialah kamu dapat 4.5. Ni contoh. Dan hasil yang kamu dapat ini let's say cikgu beritahu ya, kamu tekan kalkulator memang jawapannya 4.5. Memang betul jawapannya. Cikgu tak nak tengok yang ini. Memang 4.5. Tetapi kamu tidak dapat markah pada bahagian ini. Pada nilai B ni. Agak-agak kamu sebab apa? Sebabnya dalam RM kena ada 2 titik perpuluhan. Yes. RM tak tulis tak ada masalah. Tetapi kamu kena pastikan ya, mana-mana yang melibatkan harga mesti dalam 2 tempat perpuluhan. Kalau yang ini 1 kan? 0.5, betul? Jadi kamu kekurangan kosong di belakangnya. So ingat, bukan disebabkan tak tulis RM tetapi disebabkan unit. Bukan unit ni apa kita panggil? Tempat perpuluhan ya. Bagi harga mestilah dalam 2 tempat perpuluhan, bukan 1. Kalau yang ini genap ya, 4, 2 ataupun nombor bulat. Ya, itu 1 ke, tak apa. Tak ada poin kosong-kosong, tak jadi isu. Ya, tak perlu letak poin kosong-kosong. Yang jadi isu bila poin 3, poin 5, poin 7, itu kena. Boleh? Boleh. Tak boleh? Boleh kan? So, saya rasa 5D ada kot dalam ni. Esok saya ada kelas dengan 5D, cikgu perlukan soalan 4, soalan 5 penyelesaian. So kalau kamu kata cikgu saya tak ingatlah soalannya apa, cikgu dah kongsikan dalam grup, ya. Sepatutnya kamu boleh selesaikan. Untuk kelas A, B dengan C sama jugalah. Ya, kena pastikan dan kelas-kelas yang sama-sama join. Ya, mana-mana kelas E sampailah kelas J kalau ada, ya, juga akan disemak. Tolong buat. Boleh? Tugasannya ini. Boleh ke tak ni? Boleh. Boleh. Boleh kan? Boleh cikgu. Cikgu risau. Cikgu cakap seorang-seorang ni. Syok sendiri pula kerang. Okay, so alhamdulillah ya, untuk kelas hari ni satu tajuk kita dah cover. Dan kamu kena ingat ya, persamaan linear ini ya, antara soalan favorite SPM lah. Dia boleh ditanya dalam kertas 1, boleh ditanya dalam kertas 2 pada mana-mana bahagian. Jadi kamu pastikan ya, biasanya lah ya, kebanyakan soalan untuk persamaan linear ni diberi dalam bentuk situasi macam soalan akhir kita bincangkan. Ya, kamu kena faham, kamu kena tafsir, kamu kena tulis persamaan berdasarkan maklumat yang diberi. Itu benda penting. Okey, itu markah pertama lah yang perlu kamu grab. Okey, yang kedua ya, penggunaan kalkulator. Ya, walaupun cikgu kertas 2 cikgu, kamu boleh semak daripada kerja kamu. Ya, kalau objektif memanglah cikgu memang nasihatkan kamu terus guna kalkulator. Samalah kalau dalam kertas 1 tu soalan melibatkan persamaan linear serentak, sama juga kaedah macam kita buat tadi. Ya, kita gunakan equation EQN 2 ya, tekan yang mengikutlah perkali-perkalinya. So dapat hasil terus dapat jawapan. Dan selepas ni cikgu tak nak dengar lagi cikgu kertas 1 kami tak cukup masa. Sebab 40 soalan kamu dah diperuntukkan 1 jam 30 minit. Ya, beza dengan calon-calon SPM sebelum ni iaitu KBSM. Sama markahnya iaitu soalannya, bilangan soalan tetap 40 tetapi mereka cuma ada tempoh 1 jam 15 minit sahaja. Jadi kamu ada kelebihan tambahan masa 15 minit. Ya, kemudian kamu ada kelebihan menggunakan kalkulator, tak kiralah kalkulator ClassWiz ke kalkulator biasa ke, kedua-dua kalkulator fungsinya adalah sama, tapi yang paling mudah ya, yang paling mudah adalah ClassWiz lah. Tak adalah pula cikgu paksa kamu ClassWiz. Tapi kalau kamu nak mencuba, ya, pihak panitia Puan Roslina ada sediakan kalkulator ClassWiz. Kalau kamu nak cuba, kamu boleh buat pinjaman lah.
Ya, boleh buat pinjaman, boleh cuba-cuba. Okey, boleh semua? Jadi cikgu doakan semoga kamu terus berusaha, ya. Cikgu sentiasa mendoakan cikgu halalkan semua ilmu yang cikgu kongsikan hari ni. So kita akan jumpa besok. Besok saya rasa Cikgu Hasina kot ke Puan Arus? Cikgu Hasina? Cikgu rasa Cikgu Hasina kot. Jadi jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih semua kerana hadir. Terbaik daripada kamu. Ini yang cikgu minta. Okey, terima kasih. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Thank you. Okey.